Assalamualaikum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini Min nak buat hampa ke satu lagi makam bersejarah. Makam ataupun lokasi bersejarah yang terletak di Kampung Naga, Kepala Batas, Negeri Kedah. Dahulunya ia dikenali sebagai Kota Naga dan pernah menjadi pusat pemerintahan Negeri Kedah pada satu ketika dahulu di bawah pemerintahan Sultan Rijaluddin Muhammad Shah. Dikatakan sehingga kini makam Sultan Rijaluddin Muhammad Shah belum ditemui. Maklumat berkenaan makam ini Min dapat daripada komen-komen viewers yang hadir di konten Min. Jadi Min ucapkan ribuan terima kasih kepada orang yang hadir dan memberi maklumat berkenaan makam yang terletak di dalam kawasan tanah perkuburan Kampung Naga, Pusara 3. Kota Naga merujuk kepada tapak kota bersejarah atau perkampungan di kawasan Kepala Batas Kubang Pasu, Kedah. Tapak ini memiliki nilai sejarah yang tinggi kerana pernah menjadi pusat pentadbiran Kesultanan Kedah. Sultan Rijaluddin Shah merupakan Sultan Kedah yang ke-13 dan merupakan putera kepada Sultan Sulaiman Shah II, Ibni Sultan Muzaffar Shah dan kekanda kepada Tunku Safiah. Dikatakan ianya memerintah daripada tahun 1619 hingga tahun 1652. Sultan Rijaluddin Muhammad Shah juga merupakan nenda kepada Sultan Muhyiddin Mansur Shah yang memerintah ataupun yang bersemayam di Kota Senau. Makam Sultan Muhyiddin terletak di Kampung Cegar, Tunjang, Jitera, Kedah. Jika tuan-tuan masuk terus ke dalam tanah perkuburan ini, tuan-tuan akan melihat seperti bukit ini. Di atas inilah terletaknya makam 3 pusara. Agak sukar di awal-awal sampai Min nak mencari kerana memang tak perasan makam ini dilitupi oleh rumput dan juga pepohonan. Makam ini menurut pendapat ataupun kajian daripada Pangeran Atan Al-Furqan merupakan sebuah makam bernisan Aceh berkemungkinan daripada abad ke-15 ataupun 16. Namun yang anehnya, salah satu daripada 3 nisan ini, salah satunya adalah merupakan hanya sebuah batu. Memang mempunyai 3 pusara dan juga hanya 3 nisan yang terdapat di atas kawasan bukit ini. Merujuk kepada kawasan tersebut dan juga laluan nak menuju ke tanah perkuburan ini, lorong ini juga diberikan gelaran sebagai nama Lorong Pusara 3. Assalamualaikum. Seperti yang tuan-tuan boleh tengok, Min mai ke tempat ni hari ni berdasarkan maklumat daripada yang ditinggalkan di komen. Min ucapkan ribuan terima kasih kepada orang yang komen tu, mengikut apa yang Min dah hantar gambar dan juga video kepada salah seorang pengkaji sejarah negeri Kedah, iaitu Pangeran Atan Al-Furqan. Menurut beliau ni merupakan salah satu penemuan baru nisan bernisankan Aceh ataupun makam purba yang kita dapat jumpa dalam Kampung Naga. Yang satu lagi adalah yang dijumpai makam anak dara Gajah Putih, tapi bukan di kawasan ni. Pada mulanya tu Min sendiri pun ingat ini adalah makam anak dara yang dimaksudkan sebab Min tak pernah sampai lagi kat situ. Jadi Min berkomunikasilah dengan Pangeran Atan dan dia kata ni bukan. Ini adalah salah satu penemuan makam yang baru dan alhamdulillah kita ditemukan. Nama lorong ni juga terletak di dalam kawasan Kampung Naga ni. Lorong ni pun diberi nama sebagai Lorong Pusara 3. Memang ada 3. Ni salah satu. Sekali lagi saya tunjuk ni tepi ni tak nampak dalam kamera. Ni ada satu, dekat hujung situ ada satu. Dan ketiga-tiga pusara ni hanyalah memiliki 3 nisan saja. Maksud dia punya pair dah hilang. Saya tak tahu ke mana. Berkemungkinan sudah hilang lama yang dululah, kan. Jadi alhamdulillah lah. Terima kasih kepada yang komen. Kita cuma boleh buat penceritaan berkenaan makam ni. Kita tak tahu dia kepunyaan siapa lagi dan milik siapa. InsyaAllah Min sendiri seru pada pengkaji-pengkaji sejarah negeri Kedah, bolehlah buat kajian berkenaan ni. Dan makam ni terletak di dalam kawasan tanah perkuburan Pusara 3, Kampung Naga. Jadi seperti yang tuan-tuan dan puan boleh tengok, ni adalah yang ketiga lah. Dia batu saja, memang tak ada sebarang apa tulisan. Dan semua juga saya cuba mencari dia punya pair, tak ada. Jadi mungkin daripada sinilah tempat ni dinamakan sebagai Lorong Pusara 3, nisan yang ketiga.
yang dah pun terbenam ke dalam tanah, tuan-tuan. Agak sukar tuan-tuan sebab dia punya kedudukan ni memang betul-betul dah duduk dekat tebing. Sebab kawasan ni tanah penguburan yang asalnya dah ditolak. Tinggal dia dekat kawasan makam ni saja, masih jadi sebagai bentuk bukit ni. Menurut perbincangan Min bersama pengkaji sejarah Atan Al-Furqan, berkemungkinan kawasan sekitar sini merupakan salah satu kawasan yang termasuk di dalam kawasan Kota Naga. Kota Naga ialah pusat pemerintahan Sultan Kedah iaitu Sultan Rijaluddin Shah. Tak jauh daripada kawasan ini juga mempunyai sebuah masjid yang diberi nama sebagai Masjid Sultan Rijaluddin. Kawasan tempat makam ini juga menjadi tanda tanya. Ianya seolah-olah seperti sebuah benteng dan juga sebuah tanah yang tinggi suatu ketika dahulu. Menjadi tanda tanya di antara Min dan juga Pangeran Atan Al-Furqan. Apakah monumen ataupun kedudukan batu ataupun kedudukan gundukan tanah ini merupakan sebuah benteng Kota Naga pada satu ketika dahulu? Wallahu a'lam.